Pernah dengar tak kisah raja yang makan kari, tapi letak bahan rahsia? Darah manusia. Ni bukan cerita hantu tau. Ni kisah sebenar dari Kedah tua. Nama dia Raja Bersiung. Dulu, zaman sebelum ada nasi lemak bungkus daun pisang, ada seorang raja yang sangat gagah, tapi pelik sikit. Dia ada taring panjang, sebab tu orang panggil dia Raja Bersiung. Mula-mula dia raja baik, rakyat semua suka. Tapi satu hari, tukang masak dia tersilap masak kari termasuk setitik darah jari sendiri. Raja rasa kari itu terus terdiam. Sedapnya. Apa rahsianya? Lepas tu, dia ketagih. Dia suruh masak lagi, tapi kali ni letak darah manusia. Kari berdarah weh. Bukan kari kepala ikan dah. Rakyat pun takut, tukang masak cabut lari. Dan akhirnya orang kampung berpakat serang istana. Raja Bersiung pun lari ke hutan. Hilang macam tu je, sampai sekarang tak jumpa. Jadi pengajarannya, jangan ikut nafsu macam Raja Bersiung. Nanti orang tak datang makan kari rumah kita dah.